menyokong penuh tindakan UPNP dan kerajaan negeri Pahang tersebut dan mengharapkan pihak berkuasa UPNB melalui KDN dan PDRN dapat bertindak dengan lebih tegas lagi, termasuk menggunakan SOSMA jika perlu kepada MP Raup, Chow Yu Hui dan sekumpulan penceroboh tanah yang menengking, menghina, menghalang dan membuat provokasi kepada penjawat awam yang sedang menjalankan tugas. Tak kira apa kau, bangsa atau agama yang menyalahi undang-undang, kita akan lawan. Negara ini berbilang bangsa. Dia tidak terpakai kepada satu bangsa saja. Undang-undang ini terpakai kepada semua. Ini soal undang-undang sebenarnya. Kalau tak pandai nak hormat undang-undang, macam mana nak hormat benda lain? Itu Pemuda UMNO Raup dan juga Pemuda UMNO Malaysia, kami konsisten. Selagi mana perkara ini diteruskan, pencerobohan diteruskan, kami akan tentang habis-habisan sehinggalah semua ini selesai.